Semua komen ini macam, ini macam. Right. Hari ni kita ada datang sebiji Triton rear wheel drive. Okay, dia datang sebelum ni dia dah pernah buat lah untuk isu kelas sebab dia manual. Kelas pump dah baru, master pump atas pun dah baru. Okay, suspek sekarang adalah dia datang kat sini, kita check suspek dia Y ni. Bahagian dalam ni. Dia suspek benda dalam ni. Bahagian sub ni, dalam ni, bahagian sub ni ada longgar. Jadi duduk dia tak tepat. Kita nak double confirm dulu. Bila masalah-masalah datang macam gini manual, tak boleh terus nak describe apa problem. Kita kena double check apa masalah. Sebab data ni kalau tak silap baru 3 bulan rasa. Baru 3 bulan turun engine, turun gearbox, buka kelas dekat ada satu bengkel lah. Dia datang kat kita untuk double check je sebab dia tak ada masa. Okay. MEC macam korang tahu tak terkenal dengan aircon saja. Mana kata gearbox, suspension, apa-apa masalah pun datang dulu kita double check, discuss mana yang perlu buat, mana yang tak perlu, ikut pada budget owner. Andai kata proceed, terus jalan. Alright. Apa-apa pun datang MEC. Alright. Dia ada 3 cawangan guys. Semtech, Kota Masai, Penawar. Mana-mana pun sama. 3 cawangan semua okey je. Semua komen ini macam, ini macam. Alright. Jumpa aku. Thank you.